ada 50 artifak Rasulullah dan sahabat sehinggalah zaman Turki Uthmaniyah yang berada di Johor. Korang tahu tak? Alhamdulillah tempoh hari aku berkesempatan pergi ke Iskandar Puteri yang terletak di JB ni. Korang pergi di area Maidan Iskandar Puteri, korang akan nampak satu galeri yang diberi nama Galeri Aura Islam. Rupanya dekat galeri ni ada artifak-artifak daripada Rasulullah tau. Ada kiswah-kiswah Kaabah yang ada sejak beratus tahun lepas yang dipamerkan dekat Galeri Aura Islam ni. Dan korang kena save video ni dan dengar cerita aku. Harga tiket dewasa RM30, kanak-kanak RM10. Apabila korang masuk, korang akan rasa aura yang sangat mengagumkan. Kita boleh tengok pelan rumah Rasulullah, keturunan Rasulullah yang ada dan juga senarai peperangan yang diketuai oleh Rasulullah. Banyak info-info yang kita boleh dapat di sini sebenarnya. Kemudian kita boleh tengok kemah yang digunakan semasa perjalanan zaman dulu yang ada di atas unta tu. Kemudian kita boleh tengok beberapa kiswah Kaabah yang berada di dalam galeri inilah. Quran-Quran lama yang ada sejak zaman Turki Uthmaniyah dan juga zaman-zaman para sahabat punya banyak dan ada di sini. Kunci Kaabah zaman Turki Uthmaniyah pun ada. Anak kunci Kaabah pun ada dekat sini. Bekas sarung kunci pun ada dekat sini. Kemudian beberapa replika-replika yang kita boleh tengok secara dekat lah. Ini baru episod 1. Aku akan sambung 2 episod lagi untuk korang tengok apa lagi barang yang ada kat sini. Sebenarnya korang tahu tak dekat Johor ni adanya barangan Rasulullah?